Kisah ini berlaku hampir 20 tahun yang lalu. Sebuah pengalaman yang mengubah keyakinan aku terhadap kewujudan makhluk gaib. Waktu itu, aku hanyalah seorang suri rumah biasa, isteri kepada seorang anggota tentera, dan ibu kepada seorang bayi lelaki berusia 6 bulan, Awi. Hidup sebagai keluarga tentera sememangnya penuh dengan perpindahan. Dari satu negeri ke negeri lain, seakan sudah menjadi rutin. Kali ini, kami diarahkan berpindah ke Kelantan. Perpindahan yang mengejut membuatkan kami tidak sempat meninjau atau memilih tempat tinggal dengan teliti. Mujurlah seorang rakan suamiku membantu, memperkenalkan kami kepada seorang pemilik rumah sewa yang cukup dikenali di kawasan itu. Alhamdulillah, kami akhirnya mendapat sebuah rumah teres yang cantik, besar dan mempunyai kawasan laman yang luas. Namun, satu perkara yang agak merisaukan, kediaman kami terletak di kawasan yang agak sunyi kerana tiada jiran di kiri dan kanan. Tanpa berfikir panjang, kami terus berpindah masuk. Disebabkan kesibukan, kami tidak sempat mengadakan kenduri doa selamat. Sejak itu, hampir setiap hari aku menghabiskan masa hanya berdua dengan Awi kerana suamiku sering bertugas. Di hari pertama berjalan seperti biasa sehinggalah selepas sebulan, Awi mula menunjukkan perubahan. Setiap malam, terutama menjelang pukul 3 pagi, dia kerap menangis tanpa henti. Matanya terbeliak seolah-olah sedang memandang sesuatu yang tidak dapat aku lihat. Pada mulanya aku menganggap itu perkara biasa. Mungkin hanya bayi yang meragam. Namun lama-kelamaan rengakannya menjadi semakin kerap, seolah-olah benar-benar terganggu oleh sesuatu. Sehinggalah pada suatu hari suamiku menerima arahan menghadiri mesyuarat penting di Kuala Lumpur selama seminggu. Aku pasrah, tinggal sendirian bersama Awi di rumah itu. Genap malam ke-6, selepas solat Isyak, hujan mula turun selebat-lebatnya. Guruh berdentum, kilat sabung menyabung dan Awi menangis kuat tanpa henti. Perasaan resah menyelubungi hatiku seakan ada sesuatu yang tidak kena. Aku memujuk Awi sehingga akhirnya dia tertidur di pangkuanku. Namun, belum sempat lega, dentuman petir menyambar dan seluruh rumah bergelapan disebabkan bekalan elektrik terputus. Aku menarik nafas panjang, lalu bangun untuk mencari lilin di ruang tamu. Dengan cahaya kecil lilin yang malap, aku melangkah perlahan-lahan. Suasana sunyi hanya dipecahkan oleh bunyi hujan yang menghentam atap zinc. Tiba-tiba, dari arah bilik hujung yang dijadikan stor, kedengaran bunyi aneh, bunyi walker baby. Tapi siapa yang tekan button bagi bunyi? Tanya aku dalam hati. Aku kembali menjenguk Awi, dia masih tidur lena. Namun rasa ingin tahu mengatasi segalanya. Aku menghampiri bilik stor itu. Bunyi tersebut semakin jelas, semakin hampir aku ke pintu. Dengan tangan menggigil, aku menolak daun pintu perlahan-lahan. Dalam kegelapan, mataku tertancap pada sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah baby walker di dalam bilik itu berbunyi. Lampu mainan kecilnya berkelip-kelip, berbunyi riang dan perlahan-lahan bergerak ke arahku. Tanpa berfikir panjang, aku terus mencapai walker itu dan melemparkannya ke... Anehnya, sebaik sahaja ia jatuh di luar, bunyi dan cahaya itu terus terhenti. Hujan masih mencurah, angin menderu. Dengan cahaya lilin di tangan, aku berjalan semula menuju bilik tidur. Namun langkahku terhenti, bulu roma tegak berdiri. Di hadapan pintu bilik, terpacak satu bayang hitam. Tidak berwajah, hanya berdiri kaku menghadap ke arah Awi yang sedang tidur. Aku terpaku. Rasa seram sejuk merayap ke seluruh tubuh. Aku hampir jatuh, tapi
naluri orang ibu mengatasi segalanya. Dengan sisa keberanian, aku berlari ke arah bilik. Namun pintu terkunci rapat. Dari dalam, kedengaran tangisan Awi yang semakin kuat sebelum tiba-tiba terhenti. Air mataku mengalir deras. Aku merapatkan tangan ke dada, lalu mula membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang terlintas di ingatan. Serta-merta, satu jeritan nyaring bergema dari arah bilik. Disusuli bisikan halus yang sukar difahami. Aku memejam mata rapat-rapat, terus menguatkan bacaan. Tidak berhenti walau sesaat. Semakin lama, jeritan itu semakin sayup, sebelum lenyap ditelan hujan yang kian reda. Nafasku termengah-mengah. Dengan tenaga yang berbaki, aku menolak pintu dan kali ini ia terbuka. Awi terbaring di katil, terlena seperti tiada apa yang berlaku. Aku terus memeluknya erat. Rupanya tidak. Dari arah belakang rumah, dalam sayup rintik hujan, kedengaran suara seorang lelaki memanggil. Suara itu memanggil, persis suara suamiku. Air mataku berlenang semua. Dengan hati yang berbelah bahagi antara takut dan rindu, aku memberanikan diri menjenguk. Di luar sana, dalam kegelapan hujan, kelihatan satu susuk tubuh besar sedang berdiri kaku, menatap tepat ke arahku. Aku berlari ke ruang tamu. Dengan menggigil, aku mencapai mushaf Al-Quran, membacanya tanpa henti sehingga akhirnya tertidur di sofa, sambil mendakap Awi. Keesokan paginya, aku tersedar dalam pelukan suamiku. Jam menunjukkan pukul 10 pagi terlepas waktu subuh. Dengan tangisan, aku menceritakan segalanya. Suamiku mempercayai dan kami berpindah dari situ. Gangguan tiada lagi selepas itu. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi meragui kewujudan makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar.